Video ni untuk orang yang introvert. Macam mana anda nak survive dalam sesi networking? Nak pergi berjumpa dengan orang. Kita malu, tapi kita ni mungkin usahawan. Mungkin kita dalam situasi yang kena pergi bercakap, berkenalan dan sebagainya. Apa patut kita buat? Ini 3 strategi bijak untuk introvert. Nampak padu. Tengok video ni sampai habis. Yang pertama adalah pegang kepada matlamat the quality over quantity. Kita letak target lah untuk networking session ni. Aku target nak sembang dengan 3 orang je. Tak payah letak sampai 50 orang aku nak jumpa, aku nak ambil business card dan sebagainya. No. Lebih baik kita ada satu pertemuan dan perbualan yang serius dan mendalam dengan 3 orang berbanding dengan sembang kosong dengan 30 orang. Kan? Teknik yang kedua adalah the wingman strategy. Maksud dia apa? Maksud dia, jangan pergi seorang, bawa seorang lagi kawan yang extrovert sikit, yang jenis banyak bercakap, yang jenis tak berapa malu sangat. Ini akan menjadi pembuka jalan untuk anda bersembang dengan orang lain. Seolah-olah kawan kita tu akan jadi perisai dekat kita. So, bila dia dah buka dah jalan, kita masuk dan kita share lah idea kita yang bernas tu. Ya, introvert? Jangan ambil hati. Abang Mbak pun introvert. Dan yang ketiga adalah the prepare opener. Cuba prepare sikit. Kita cuba study sikit. Kita nak jumpa dengan siapa. Before we talk, we stalk. Tapi janganlah jadi stalker yang menakutkan. Maksudnya kita study dulu apa yang tengah berlaku dalam industri ni, supaya apa yang nak dicakap tu kita dah prepare awal-awal. Itu akan membantu. Kepada introvert, kena ingat kejayaan bukan hanya dicipta untuk extrovert. Jadi jangan malu, tapi biarlah ada strategi. Apa? Nak belajar lagi komunikasi dengan Abang Bat? Komen. Nak. Dan video yang akan datang memang sangat menarik.